deh nih. Kece engkai. Kau dapet nang kini go sawah ko aden membuat liat. Aden taruh membuat nih. Nama. Pinang murah, hidup payah, bini baulah. Mak. Mak. Mana lah mak? Mak. Awak kemana nanya sawah, Mak? Sawah lah tu tuang tanya sawah den. Sawah, Mak, sawah. Oh, sawah. Apa? Kini sawah kan menangkap petang awak membuat. Encak lah tu. Kini ko kan ukuran si Ajay nang membuat lah. Tu. Dan kini ko nanda membuat lo lihat, Mak. Bagus pada itu cang. Jadi sawah tu lah hasilnya lumayan, Mak. Oh, anta agak waang naik kini sekali lagi membuat. Sekali lagi. Itu dia hanya encak nanya. Nam penting ketika padi masak ndak lupa je den do. Tenang lah, Mak tu. Itu kan kenakan Mak seorang ko ni, Mak. Yo, pipi ngak deh. Anda. Tadi Mak. Ayo tu. Tapi ini sama mama si Ajay, Mak. Apa untuk pian? Panjul. Di saja itu piang. Tak takut kan do. Bahaya semua, Mak. Abu panjang berbuang. Ai tak takut do. Hah? Yang takut dia si panjulnya. Oh, kalau je si panjul, nak para luang takut. Ang urusan jo kemanakan sama kemanakan, mama urusan sama mama. Kalau macam-macam si panjul tu. Ya. Dembalah dua dia kepala. Pindang je lagi dembalah dua dia. Kunun kepala si panjul dan lunak tu. Dan cucu kan nak kamu mama. Apa mama? Sini kau nak perlu untuk kita takut do. Ang cari tukang jajah sawah tu lah. Jadi Mak. Kan Mak nak menyuah tu ah. Iyo dia menyuah. Piang nak yo jang. Hendak lang lo. Yo Mak. Ayo je. Oh, cita saja lah ya. Cai. Mak. Kalau di pengapangan yang di panjul tu kau sabi ke den. Jadi. Mak. Assalamualaikum. Salam. Awak tu gara-gara nak panjul lo dari aduk ni awak. Tajak kene paja tu kucui ikui nampak den mah. Nama-nama panjul tu lo takut ya. Halo. 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 Deh, kau juga baru yo. Kau juga baru lek. Mangga aku telepon jo den ha. Aden apa bini? Kau lah balaki do. Ala dua orang nak kau jo paja tu. Kau telepon juga deh. Beko ndak elok hubung awak lai. Kerja lelek kau. Alah, mama masuk lalu tu ndak usah dikenang-kenang lah. Mak, kau mak. Ya dah. Waalaikumsalam. Wah, assalamualaikum. Mengajar baru lai. Kau mak. Ada masalah stay mak. Dia boleh duduk mak. Oleh masalah kecil nanti air yang minta entah lai. Aku beda lah kau. Aduh duduk lang lo. Mintuang lagi keluar lo mak. Kau duduk lai. Awak ke sawah tadi. Kan kini kau giliran awak ambil sawah kau. Tapi awak cila di sawah tadi lah tu orang jajar nampak. Siang nyuruh hati tu. Ada orang jajar di sana. Ayo. Itu Waang nggak tahu, ya mama jarang ke sawah nya. Waangnya yang mengerja sawah sama Stono ya. Tak jelas sama Stono tu, pak aku anggium be sawah. Ya giliran kini kan awak. Giliran petang kan si Tono. Mungkin lo si Tono boleh kok. Awak kalau iyo kan ibu lalu jawab namanya. Tuang yang kecil kalau ang jo si Tono tu udah usah takui. Ang digertak nyong langsung amu pudua siang langsung. Wah, mak. Kalau mak turun tangan gua tidak baik nang saudaranya lagi. Mama lah payah mak manahan mas. Itu wilayah seketik tu lah jadi pertengkaran dari dulu. Ndak namo berdua sih waangnya ndak bisa ngatur surang membuat ko atau ganti-gantian. Ikut nyo saya tu nol tu terus. Ndak salah. Ang bawa lah dia ngas itu, ang cacar itu. Ang Jawa ini telok dia mak. Mak kini sama. Telok Jawa mau ke mak ngadu mah. Itu di sawahnya ini tuh.
Ada sawah dong, tukang jajah sawah empaknya. Kan aja sama. Ayolah, stukin lah. Selesai pejak tu. Wah, ang berdua nya sudah selesai dah. Tapi kata quick yang nampak itu. Awak di Sitono tu nak takui sana rumah. Ah, Awak di mamak siapa maknya? Sila miak. Awak Sitono tu lalu tak ni? Mangadu. Sila miak? Ah, yo. Sila mi ang kadang paroi. Sila mi ayo. Tu mamak itu. Mamak Sitono di mana tu? Lagi rumah. Ayolah ke sawah saya jadi lu. Nama piang lu. Aga babang. Ang kecil kau masuk ni kau. Dia nyuruh majak di sekolah. Ai Sitono bang. Ba tu. Sitono menyuruh ang. Leta uang tak? Nang kau ambil sawah kau pun nak kena gua, saja gua. Dia awak tu nak tahu ada bang. Awak siapa orang jual sawahnya bang? Tu ang mangkoknya jangan sembarang membajak siang. Di makan dapat kepiang siang. Awak mencari rezekinya dah. Alah nanti sih kau kini lo. Lu sang majak ni lo. Tu ba cara beli minyak awak? Ajo to nolang urusan. Jadi aku sedang sengketa kini angkara jonan. Tahu tak masalah den tu doh. Ende ba caro minyak dah lebih ya. Dia lah tiang ada jual 2 hari dengan jual. Bajai. Kang ganti piti minyaknya. Apa to no doang suruh mengganti. Ngamu awak mak. Sitono lah urusan ni. Ngawak ganti. Boleh dia nak ada masalah dah wangnya masalahnya. Ah kini ko bertemu sila di Sitono mak. Adi mak. Itulah. Jadilah bertemu sama Sitono lu. Urusan sama Sitono selesai dah. Ya. Kalau masalah sawah kau nak ngerti den doh. Nak jalih den doh. Piti-piti bajak jalih sawah kau usah kerja ni doh. Ayo sama bertemu lah lagi yo. Iyalah. Lah. Iya mak. Jo. Mas Tono jo. Nah, Tono dah. Piti beli minyak awak aja doh jo. Tu. Awak tiba si Ajay tadi mencari awak. Ah. Katoi nyo kamu buat sawah gini je. Ah. Awak dari hari ini sedang jo. Ang jadi Tono. Iyo. Tu mengamar arah ruang kaden. Iyo jo mama ma. Terus sanang sama si Tono tu. Tu nyolak kang akan ayam mah. Ajo mampu menanduk ni nyolo jo bentuk emang. Harus sana dan menondoan. Ang jadi Tono dak. Tu nyolak kang ah. Wah, lo diseringi. Oi Tono. Garah ini Tono. Apa tu masalah ini? Itu si Ajay yang dibawa mama ke sawahnya kang den yang. Hah? Si Ajay? Iyo. Tiba di sawah? Tiba di sawah dia mau bangai. Akin ni kau bakal cari orang cari mesti beli minyak den. Kemudian ada lah tandeh dang gua. Kau beli minyak tu tanangnya lah. Tak tanang lo ikut untuk beli ke sembako sore nak dulu gua. Ang keluar piti den. Ayo beko dan sawan beli minyak Ada lah masa kan cacanya. Mangai di sawah tadi? Maya dia ada mak kecil sawah tu nyo kamu begini. Akin ni apa kok ada nang suah. Masalah itu tu ada nang suah memajak ini. Ayo. Kalau dia ayo. Mana tak panas? Tanangnya lah. Kami beko dan sawan namanya bisi piti minyak Nah, sawan yo mana cagian kok. Nama kan anak demi ko sore ro. Tenang lah. Tenang lah. Tenang lo. Tak umbuk mama berjaya. Jadilah. Ada ni imbau lu mama ni. Tu piti dia ajar Ini beko dan bawa ni. Tenang lah. Tak Terasa lah sawah dulu.
Kosero mantap. Awin minum kopi yang muda. Mak, apa aja tuh sawah? Lah waang lo lihat tadi waang gini waang lo lihat apa lai? Tadi saja itu bojo mama ke sawah. Gua bangga tu kan bajak tu. Hah? Si Ajay Ba. ke sawah tadi cuma mama panjul. Ha. Gua bangga tu kan bajak. Kan tukang bajak dia di bangai mana waang ro. Yo, keceknya nak kamu buat gini dah. Tuh. Ah, di bangai awak kali dicecai dia panjul. Oh, keri tamuan yang. Iya. Oh, ancar tu. Kalau tu ngecek ke mama nya awak na panjul na taruh ada mama. ha, jangan tak yang biar den urusan di penjul tu. Tenang lang. Tawang di mana si penjul tu gini nak? Tak tahu ada kecek kan bajak awak dicecai ye je tu tamuan mama cepet. Oh. Tenang lang. Biar den telepon gua. Tapi belum nyo menemui yang aden menemui nyo dulu. 5. Den telepon ni gua. Ayolah mak. Tu yo lah ni. Yo lo dang le ku cik ni mah. Awak nunggu mak mah. Yo bilang lai. Yo mak. Enggak, pajak aku nelfon. Lo, Mang, ada di pos gua. itu ndak urusan nang untuk hari-hari tukang bajak itu. Urusan nang Joden. Ndak masuk ngecek dalam telepon gua lah. Terus saya ke pos. Tu aden lo suruh menurut ke situ. Ya bagak angai. Tapi kok mereka itu kecang, yolah den turu ya. Tunggu di situ. Nanti pun lo, gua mau tak ya. Lo, jadi lo. Tunggu den. Macam lihat ni tu. Aku ke mama yo. Ada yang buat sawah tu. Banyak madu ni dah. Dia tu yang gini ke sawah sama wang lu buat lihat. Kan yang petang wang buat. Aku nang pak dia mak. Timang kini membuat. Jalan dia mengecek ke mama ada membuat mah. Oh ngecek ke mama, dia pandai lu ngecek ke mamanya. Siang. Ada mama lu dia nyaw. Dah jalan dah dong nang kini kau dia membuatnya. Oh, Dah nak bisa lah. Dia mau buat gini rang go. Wang Siang. Kau kuat dia membuat. Masih bajak lah dan sayur membajak saja. Antang gua lah si bajang tu. Tadi lah duit si bajak mama dia nang tu. Siang mau wang taruh yang buat. Petang wang buat. Atu barang ini nih. Badi yang gitu kayaknya. Oi, tengah kok. Ano ang lah. Berdua siangnya bercakap je bang. Yo, ada mama nyukin nyom buat. Waang iyo lo tono. Patang waang membuat. Atau tahunya kini yang masuk lo si majak waang lo membuat dia. Ada mencadis tu tadi mah. Berdua dia mencadis tu tadi. Mangkuk dia bantin kau majak tu. Yo wak ni nak membuat tu lemah baca tu. Ini lo satu membuat dia waangnya membuat dia. Jadi pak ajo. Kini tak perlu sibuk-sibuk bego kati lah dari gue. Mangan ai itu. Itu dah pendirian jauh dia tu dah. Apa jelasin dia kau dah. Yang ada talan dirian tu dah. Terima ya oleh tu dah. Iyo, nak pendirian ada nak. Tak mau dia gontek kau jelasin yang pak. Petang kan saya membuat. Ah tu. Petang. Siapa mualaf? Jai. Ajay. Tiba di minyak awak aja tu jo. Ada. Awak tiba. Siapa lah nama tadi. Jai. Siapa menyuruh orang majak di sawah kau? Hai lupa namanya. Ha? Siapa nama tadi? Ajay. Ajay kan? Siapa? Tono. Itu lupa. Kami tidak ketawuran doh. Kami hanya jalan-jalan saja. Dilarang kami berkumpul, tidak masalah adik kami. Di luar kami melala. Ya. Lah,
Dan kami bukan anak petarung gitu. Iya. Tapi anak pataruang gitu. Bukan salah. Anak taruang. Anak taruang. Kami talent beserta kru Samui Mado. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Samui Mado.